Macam mana nak cari zone di time frame daily yang boleh dapat setup TP beratus-ratus pip? Jom, saya tunjukkan. Tapi sebelum tu, macam biasa, supaya korang nak tengok and recap balik video ni, korang save video ni siap-siap. Sekarang kita pergi kepada MT5, korang buka time frame daily dan korang kena cari zone ni. Nama zone ni adalah change of character, iaitu berlakunya high, low, higher high, break low dan previous. So kat sini ada high, low, higher high, kemudian fail membuat new higher high, dan dia break low dan previous. Korang tengok previous low kat sini, dia break lebih rendah daripada previous low, menjadikan dia sebagai change of character, iaitu CHOCH. Jadi market structure ni telah pun menjadi change of character ataupun lebih dikenali sebagai QM. So kita akan cari peluang untuk entry di zone QM ni. So sekarang kita marking dulu zone tu. Cara nak marking dia senang saja. Kita tanda daripada body ke shadow. So korang tengok zone memang besar sebab ianya zone daily. So price daripada apa ni, 3369 sampai 3385, almost 160 pips macam tu. So 160 pips zone sangat besar. Cara kita nak entry sharp, kita turun kepada lower time frame, iaitu M5. RSI M5 keluar lebih daripada price 80%. Satu sini dan satu dekat sini. Korang boleh tengok, sini satu dan sini satu. Okay, and then dia turun. So kita tengok berapa pips kita akan floating dengan teknik RSI-M5 punya confirmation, dan berapa TP kita boleh exit. Setup yang pertama kita akan floating almost 10 pips, 12 pips macam tu lah. Setup yang kedua kita akan floating almost 47 pips. So mari kita tengok berapa jauh TP kita boleh dapat. Daripada sini sampai sini kita boleh dapat 160 pips. Okay, kemudian daripada sini sampai sini kita boleh dapat 180 pips. Jadi macam itulah cara korang nak marking zone daily yang strong dan confirmation entry yang tepat. Kalau korang nak video full course tentang pattern and confirmation entry macam ni, korang boleh dapatkan percuma saja. Korang klik link kat bio, Sam sendiri akan bagi video tu dekat korang.